Macam mana nak lekatkan lencana jalur gemilang ni dekat tudung 2 lapis? Jom kakak ajar. Ikut arahan, kita kena letak lencana jalur gemilang ni dekat belakang dan tudung. Dan dia kena selari dengan name tag. So kat sini kakak ada tudung, ini belah depan. So dia kena ada dekat belah kanan. Disebabkan kita tak ada name tag dengan lencana, so kakak agak-agak je lah kat mana. Kakak dah on iron ni. Sebelum iron dekat bendera, kita touch dulu dekat tepi-tepi ni. Okey ke tak? Ready? 1, 2, 3. Sebenarnya tudung 2 lapis lah paling senang korang nak lekatkan. Sebab material dia lembut. Tapi korang dab-dab sikit. Panas! Dab-dab. Buat sampai korang rasa puas hati. Okey, kalau dah lekat, kita hanya perlu cabut saja stiker kat tepi ni. Tada! Senang sangat-sangat. Tapi katakanlah kita dah basuh tudung ni, kita dah cuci. Lepas tu kita nak iron balik tudung ni kan. Kita tak boleh iron kena lencana ni. Nanti dia melekat. Dia kena iron macam ni. Dia kena dekat tepi ni. Macam tu. Dia jangan sentuh lencana ni langsung. Tada! Dah ada lencana. Harap membantu.